Apa cabaran utama poligami? Apa dia? Apa cabaran utama poligami? Cabaran utama poligami. Rumah dia. Cabaran utama poligami adalah nak berlaku adil lah. Ya? Apa maksud dia berlaku adil? Macam mana maksud dia? Ramai orang ingat masuk adil tu, ini apa yang, ni lah aku bukannya pakar rumah tangga lah, tapi ini apa yang aku belajar lah. Ramai orang ingat masuk adil tu, kalau kau bagi dia 5,000, kau bagi dia 5,000. Okay. Sebenarnya tak juga kan. Ibarat ini kita mungkin kalau duit mungkin kita akan nampak macam tu, tapi sebenarnya kita fikir pasal makanan. Contoh pasal makanan, engkau suka ikan siakap, dia tak suka ikan siakap, dia suka ikan keli. So kita bagi dia ikan keli, kita bagi dia ikan siakap, tu adil. So daripada situ kita faham yang sebenarnya kita bukan bagi dia orang apa yang dia orang mahu, bagi dia orang apa yang dia orang perlu, masing-masing perlukan. Itulah yang adil. So contoh macam kalau seorang ni kenyang 1 pinggan, seorang kenyang 2 pinggan, kena bagi seorang 2, seorang 1 sebab adil. Adil lah. Janji kau kenyang, kau kenyang. Crazy juga keperluan kau dipenuhi, keperluan kau dipenuhi, adil lah. Macam tu. Dan so kenapa susah pula? Susah sangat nak adil. Kan masing-masing dapat apa yang masing-masing perlu. So kat mana susah? Tetap juga sebab dia orang akan ada terasa yang, dia orang akan ada rasa cemburu, dia orang ada rasa yang masa dia orang diambil, dia orang ada rasa yang itu hak dia. Even masa seminit 2 minit pun dia orang berkira. Macam contoh benda yang paling ni eksklusif lah, saya cerita okay. Punyalah aku nak jaga aku punya adil ni sampaikan ke tahap yang kalau hari cuti aku akan keluar rumah pukul 9. Okay, aku akan keluar rumah pukul 9. So sharp pukul 9 aku mesti keluar. Kalau aku keluar pukul 9 1 minit, aku kena bayar balik 1 minit tu dekat masa turn yang seterusnya nanti. Sampaikan aku ada satu grup tu khas untuk ambil gambar pukul berapa aku keluar rumah, sampai ke tahap macam tu. Lepas tu duduk kat meja, aku tak boleh duduk di sebelah isi nombor 1, tak boleh duduk di sebelah isi nombor 2, kena duduk di tengah-tengah. Lain macam tapi actually logik lah. Memang ke tahap macam tu. Saya memang susah. Tapi tadi macam bicara cerita kena sekarang nak dapat anak, so kena stop steroid. Apa kena mengena? Ada kena mengena kan apa anak kena stop steroid? Sebab bila dulu tapi sebabkan masa last competition aku tahun 2024 tu, aku menggunakan steroid terlalu banyak sampai kuku aku pernah kuning tau. Menunjukkan yang liver aku dah mencapai toxicity yang tinggi. So bila lepas tu pula aku tak stop. Sepatutnya tahun lepas aku stop, tapi aku tak stop. Aku macam nak stop. Tak apalah, kita ambil masa untuk kita tak stop, tapi kita jalan recovery cycle. Tapi apa tu, orang kata kita sizing lah. Tapi lama-lama daripada recovery cycle aku jadi macam tak payahlah, aku pakai barang banyak sikit untuk besarkan badan lagi, untuk compete this year. Tapi rupa-rupanya badan aku tak fully recover. So bila aku check, aku terkena azoosperma disebabkan oleh steroid. Azoosperma tu tak tahu? Tak, ini tak. Uyu tapi tak tahu. Sebab bunyi dia macam gempak. Azoosperma adalah situasi di mana seorang lelaki tu ada air mani tapi tak ada sperma. Tu yang memang betul-betul berlaku. Ini pernah dengar berlaku. Tapi like literally happen. Yes. Dan aku terkena disebabkan oleh steroid lah. So maksudnya apa? Maksudnya kita ambil testosteron banyak sangat sebab hormon aku, sebab berlaku suppressive hormon. Tak, aku punya testosteron, natural testosteron kita shut down. Kan kita pakai hormon artificial kan. So bila natural testosteron kita shut down, bila natural testosteron kita shut down, LH, FSH kita shut down, so kita infertile lah. Kita infertile dalam tempoh tu lah. So aku dah infertile dah lama, dah berapa tahun ni. Anak kedua aku dah 5 tahun. Masuk tahun ni dah 6 tahun. Dia memang ambil masa lama macam tu sekali 5 tahun? Tak lah, sebab aku memang on off. Aku tak betul-betul total PCT terus. Faham. Macam sekarang aku betul-betul off terus semua. Memang betul-betul fokus dekat fertility protocol punya. Memang aku make sure dalam berapa bulan ni aku akan fertile balik. Aku dah pergi buat hormone check, semua pergi sperm test lah, semua dah pergi. So nanti aku tengah recovery, and lagi berapa minggu lagi aku akan buat lagi test untuk check adakah aku masih lagi azoosperma. Azoosperma tu maksudnya aku cakap tadi kan? Ya, kosong. Adakah sperma aku masih kosong ataupun dah start lah. So itu itu pun orang tak tahu. Itu pun orang tak nampak pasal steroid. Banyak orang jadi azoosperma ni time tak dalam pasti, experience. sebab tak ada siapa tak yang akan nak tanya cerita. Tak ada siapa nak cerita. Rasa-rasa daripada mata kasar?
Sebab masa aku bagi tahu kat story je, aku Azus Perma kan. So rupanya ramai orang yang Azus Perma juga. aku tak pasti, mungkin diorang pun tak tahu ke diorang Azus Perma. Cuma diorang rasa diorang dah pakai steroid lama tapi diorang tak ada anak kot. Tapi benda ni sebenarnya common ke? tak juga. Macam ada je kawan-kawan aku yang dia pakai tapi boleh je ada anak. Ada yang baby dia sangkut waktu dia tengah prep. Maksudnya bila tengah prep ni, kau tengah pakai heaviest punya stack lah kan. Yang paling high toxicity sekali, yang paling suppressive sekali. Tapi boleh lagi. So dia berbalik kepada konsep rezeki jugalah kot mungkin. Dia ni orang tu react macam mana aku memang daripada dulu memang kalau aku nak dapatkan anak aku kena PCT. So aku memang tahu. So lagi aku tak PCT lagi tu aku takkan. So doktor cakap anggaran berapa lama usually nak recover ni, nak sampai dapat anak balik? 3 bulan minimum lah. Oh tak ada lama sangat. Ingatkan macam tahun-tahun ke ah. Tapi tengok jugalah, maksudnya 3 bulan minimum tu kalau kau betul-betul jaga fokus dekat recovery. Ada orang 3 bulan dia bila dia dah stop je steroid, ramai orang dia stop steroid dia dah tak main gym lah. Oh dia tak boleh lah. Dia dah tengok badan dia dah lain, dia dah tengok macam dah tak macam dulu, kekuatan dia dah tak sama kan. So macam aku memandangkan aku ni pun tengah injured. Hari tu aku punya chest koyak masa tengah bench press. Prap koyak. So sebab apa? Overberat ke memang tak? Sebab tak warm up. Buat warm up kan. Orang kena buat warm up. Sebab aku tak buat proper warm up. Aku masih tengah live lah. Terus berat? Aku tak main terus berat, tapi aku main yang ringan tu tak lama, tak banyak repetition. Biasanya aku akan tak panas lagi masa aku akan stress, betul-betul stress kan, stress betul-betul, warm up betul-betul, pump betul-betul, baru kita go for heavyweight kan. Aku maksud tengah kita warm up sambil live borak-borak. So kita lupa kita buat apa. Macam boleh ni. Aku dah buat benda ni dah lama. So ego kan. Aku dah buat benda ni dah lama, takkanlah boleh ejak, tak ada apa. Sekali perap. So bila dah nak injet tu, Abang Syuk cakap, dah lah PCT lah dulu. Kau fokus kat buat anak je. Alang-alang kau injet ni, kau ambil masa ni untuk kau recovery and kau buat anak dulu. Sebab aku dah kahwin 2 tahun dengan isteri kedua aku, tapi masih lagi tak ada anak. So kena fokus lah. Dia cakap jangan. Abang Syuk ni sebenarnya dia adalah coach yang hari ni ada jadi dia happy birthday Abang Syuk. Dia adalah coach yang bukan menasihati aku dekat bodybuilding je, dalam hidup pun sama. Dia cakap tak guna je kau ada semua benda ni, kau jadi champion pun, kau nak prep pergi mana, kau nak pergi mana, pergi Indon ke, kau pergi Thailand ke, kau pergi China ke tahun ni, tapi at the end of the day bini kau tak ada anak, baik tak payah je. Baik kau dapatkan apa yang paling penting dulu. Kalau dapat anak nanti kau nak belas berapa banyak pun lantak kau lah, ikut kau lah, tapi yang penting bagi isteri kau anak dulu. Tu aku macam yang paling penting sebenarnya adalah anak, dapatkan zuriat dulu kan. So aku kena fokus kat situ. Tapi actually betul lah, bila dah makin berumur, walaupun saya pun tak ada tua sangat, tapi saya perasan compared to zaman kita start gym dulu, saya start almost 18 start gym sekarang ni makin senang tu inject kalau tak hati-hati dari segi warm up, jaga badan tak cukup panas. Saya apa yang selalu berlaku is selalu strain. Leher memang senang strain sekarang ni. Selalu kena. Kalau tak warm up cukup, pull up ke apa kan, mesti kena. Saya dengan physio tu dah macam ni lah. Sebab physio selalu pergi sikit-sikit strain. So dulu kebal kan. Lompat bangun dia masih hidup rasanya. Dulu buat apa-apa pun tak rasa. Buat training siang malam ke, overtraining pun no problem. Sekarang ni nak kena banyak keluar duit untuk health juga kan. 100%. Betul tak? That's the whole point lah kan. Sebab duit buat banyak buat apa kalau macam nak ni enjoy tak nak enjoy pun sakit kan. Betul. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys,
0.25 gram of official collaboration public gold dan juga kartun Inside Out korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah sepanjang bulan Julai ni, aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak, nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveler Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.